Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan subscribe dan tombol loceng. Jambung jemput-jemputlah menekan subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, pada entry video kali ni berkenaan dengan sedikit berita baik untuk penerima-penerima bantuan sumbangan Asas Rahmah 2025. Jom kita mulakan. Ini perkara melibatkan semakan. Semakan berkala untuk menentukan penerima-penerima SARA yang bakal layak masuk ke dalam kategori e-kasih. Okey. Ambil perhatian perkara ni penting untuk kita faham dengan jelas. Ada sedikit informasi yang sampai ke pengetahuan admin daripada sumber yang boleh dipercayai yang menyebut ada perkara ni disebut hasil semakan e-kasih akan ada pertambahan yang signifikan. Akan ada pertambahan yang ramai lah maksudnya. Maksudnya dekat sini akan ramai yang naik ke dalam kategori e-kasih. Tapi banyak mana tu kita tak tahu dan tak ada peratusan pun yang dikongsikan. Cuma dikatakan agak ramai. Okey, ramai itu banyak mana kita tak tahu lagi. Okey, cuma nanti apabila pembayaran SARA disalurkan ke dalam MyKad, apa yang penerima SARA perlu buat, tengok berapa yang masuk. Kalau ada pertambahan daripada amount yang asal, contoh daripada kategori bukan e-kasih, biasa dapat 100 je, tiba-tiba ada pertambahan kat situ, tak kisahlah pertambahan berapa sekalipun, itu jelas menunjukkan anda telah dimasukkan ke dalam kategori e-kasih. Siapakah agak-agaknya? Okey, kalau kita nak main agak-agak susah, tapi kita kena berdasarkan perkara fakta. Okey, perkara ni pernah menjelaskan pada video yang sebelum ni, ada 3 golongan yang berpeluang untuk naik ke dalam kategori e-kasih. Jadi, siapa yang tak tengok video tersebut, klik kat di atas ni, boleh tengok nanti berkenaan dengan perkara ni. Jadi, kategori yang tersebut memang berpeluang untuk naik ke dalam kategori e-kasih. Atas sebab-sebab yang disebut dalam video tersebut. Tak naklah sebut dalam video ni, sebab video ni bukan nak sebut pasal perkara tu. Kriteria tu boleh semak kat video kat atas tadi. Okey, jadi nanti semak MyKasih, tengok berapa yang masuk. Bukan sekarang, tapi sekitar 1 bulan Mei nanti. Yang tak ada pertambahan, maksudnya kekal dalam kategori bukan e-kasih, kita kena faham-faham sendirilah. Jangan tak ada keperluan dan tak ada perlunya untuk kita marah-marah ke ataupun benda ke. Sebab kita harus dia faham, harus dia maklum. Bantuan sumbangan Asas Rahmah ni untuk e-kasih memang ketat terpisahnya. Dan bukanlah orang cakap semua akan dapat. Walau banyak mana pun yang akan masuk ke dalam kategori e-kasih, ia tetap menggunakan kriteria yang pernah admin sebut dalam video yang sebelum ni. Jadi bukanlah semua. Kita kena faham dengan jelas, bukan semua. Tapi golongan yang berpeluang itu, macam video yang pernah admin cakap, yes, anda ada peluang untuk masuk ke dalam kategori e-kasih. Nantikanlah sama-sama bagaimana amount itu akan terpapar, berapa banyak pertambahan yang sebenar, amount yang sebenar tu yang sepatutnya diterima kalau pertambahan berlaku kerana masuk ke dalam kategori e-kasih. Dan macam Amin cakap tadi lah jadi penerima-penerima yang orang cakap secara keseluruhan untuk kategori bukan e-kasih tak perlu nak melenting lah sekadarnya tak dapat. Sebab kita kena faham dengan jelas semakan berkala itu ada tujuan dan sebabnya untuk menambah baik SARA ini. Jadi bukan semua orang akan dapat. Bukan semua kategori e-kasih akan masuk dalam data e-kasih. Tak semua. Sedikit. Tapi yang sedikit inilah yang orang cakap majoritinya akan dapat pertambahan amount tersebut kerana dimasukkan ke dalam kategori e-kasih. Baik. Semoga jelas dengan apa yang disampaikan dan jangan melenting. Yang penting sekali jangan melenting walaupun pun yang apa-apa. Yang penting masukan itu ada walaupun sedikit. 100 janganlah dianggap sedikit. Sebab 100 sebenarnya untuk keperluan asas cukup. Beras, minyak masak, telur, serta keperluan yang lain. Maksudnya memang asas lah. Nama pun sumbangan asas. Bukan untuk membeli benda tak sepatutnya. Asas saja. Okey, kita nantikan nanti berapa kemasukan dan siapa penerimanya. Jadi semasa buat semakan di MyKasih pada 1 Mei nanti, tengok berapa yang anda dapat. Ada perubahan, kalau ada banyak lebih sikit tu, anda maksudnya masuklah ke dalam kategori e-kasih. Kalau dengan amount biasa, faham-faham sudah tidak dapat dimasukkan. Baik,
Untuk info lanjut berkenaan dengan kategori, okey, boleh tengok dekat end screen video ni nanti dan juga pada pin di atas yang tersiar tadi. Okey, tengok balik semula. Okey, see you guys in the next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat semua. Semoga bermanfaat dan jelas. Bye.